7 makanan yang kita ingatkan sihat tapi mudarat. Kita jaga makan, kita elak fast food, pilih makanan yang nampak sihat tapi sebenarnya bahaya untuk tubuh badan. Dalam iklan kata berkhasiat, dekat packaging pun tulis kata ianya sihat tapi rupanya tak. Jadi berkata dalam video kali ini kita akan bongkarkan 7 makanan yang kita sangkakan sihat tapi sebenarnya bahaya, dalam jangka panjang boleh bawa maut. Dalam senarai ini mungkin korang rasa berbangga makan hari-hari, tapi sebenarnya lepas korang tengok video ni korang akan menyesal. Tanpa buang masa, apa kata kita senaraikan 7 makanan nampak sihat tapi sebenarnya mudarat. Nombor 7, bijirin sarapan pagi sihat. Bijirin sarapan pagi selalu diiklankan sebagai makanan tenaga, kaya serat dan sesuai untuk diet. Banyak orang makan bijirin sebagai sarapan cepat kerana ia nampak natural. Banyak orang ambil bijirin sebagai sarapan cepat kerana ianya nampak natural, mengandungi bijirin, kekacang dan buah kering. Padahal realitinya, masalah dengan bijirin komersial adalah cara ia diproses dan kandungan gula tersembunyi. Banyak jenama tambah gula tebu, madu pekat, sirap jagung dan minyak sayuran terhidrogenasi, minyak murah seperti canola dan sawit. Satu cawan bijirin boleh mengandungi lebih 20 gram gula bersamaan dengan 1 tin air gas. Selain itu, buah kering yang ditambah juga biasanya telah direndam dalam sirap glukosa menjadikannya lebih manis. Kesan buruk pengambilan gula berlebihan menyebabkan keradangan dalaman, meningkatkan risiko rintangan insulin, kenaikan berat badan di bahagian perut dan gangguan metabolik. Alternatif lebih sihat, buat bijirin sendiri di rumah. Guna roll oats tanpa gula, bakar dengan sedikit minyak kelapa dan tanpa bahan tambahan manis. Nombor 6, jus buah dalam kotak atau botol. Ramai fikir jus buah sama seperti makan buah. Contohnya, minum segelas jus oren bersamaan makan 2-3 biji buah. Cepat dan sedap. Tapi realitinya, jus buah yang dijual dalam kotak atau botol biasanya dipasturkan yang membunuh nutrien penting seperti vitamin C dan enzim. Ia tiada serat yang penting untuk memperlahankan penyerapan gula. Banyak jus komersial ditambah gula tambahan, perwarna dan perisa tiruan untuk kekalkan rasa dan warna. Sebagai contoh, segelas jus apple boleh mengandungi lebih banyak gula dari sebiji donat. Dan fruktosa yang berlebihan akan disimpan di dalam hati sebagai lemak menyebabkan fatty liver. Kalau nak alternatif lebih sihat, makan buah sebenar atau buat jus sendiri tanpa tambahan gula dan jangan tapis serat. Yang kelima, yogurt berperisa. Yogurt dianggap bagus untuk penghadaman kerana ia mengandungi probiotik, kalsium dan protein. Tapi secara realitinya, yogurt berperisa dalam pasaran kebanyakannya dipenuhi gula, bahan penstabil dan perisa tiruan. Ia sering dimaniskan dengan sirap jagung dan fruktosa. Proses pemanasan, pasteurisasi juga boleh bunuh bakteria baik yang sepatutnya bagi manfaat. Sebagai contoh, satu bekas kecil yogurt strawberry jenama komersial boleh mengandungi hingga 4 ke 6 sudu teh gula. Kesan buruknya, terlalu banyak gula dalam produk kesihatan seperti ini menjadikannya ia lebih dekat dengan pencuci mulut berbanding makanan diet. Kalau nak alternatif lebih sihat, ambil Greek yogurt plain dan tambah buah segar sendiri kalau nak rasa manis. Nombor 4, salad dengan sos komersial. Sayur-sayuran mentah memang kaya dengan nutrien, jadi salad sering dianggap makanan sihat dan clean. Padahal realitinya, masalah utama datang dari sos salad komersial seperti Thousand Island, Ranch, Caesar dan sebagainya. Sos ni biasanya dibuat dari minyak sayur murah, lemak trans, gula tersembunyi, garam tinggi dan pengawet. Saiz hidangan biasa, 2 ke 3 sudu sos boleh menyumbang lebih 200 ke 300 kalori, hampir sama dengan satu keping pizza. Kesan buruknya, makanan yang sepatutnya bantu kurangkan berat akhirnya jadi penyumbang kalori tersembunyi yang telah menyebabkan kegemukan dan masalah kolesterol. Kalau nak alternatif lebih sihat, buat dressing sendiri. Guna minyak zaitun extra virgin, cuka apple, lemon dan sedikit garam pink. Nombor 3, makanan yang kita ingatkan sihat tapi sebenarnya tak adalah instant oat. Oat dikenali sebagai makanan tinggi serat larut beta-glucan, bantu kawal kolesterol dan memberi rasa kenyang.
Tapi secara realitinya, oat segera telah diproses terlalu halus jadi ia mudah dicerna dan cepat menaikkan gula darah sama seperti makan roti putih. Versi yang berperisa, contohnya macam maple and brown sugar atau apples and cinnamon, pula mengandungi gula tinggi dan bahan kimia tambahan. Bila dimakan pagi-pagi tanpa protein atau lemak, ia boleh menyebabkan crash tenaga tengah hari. Kesan buruknya, naik turun gula darah yang cepat akan tingkatkan rasa lapar, craving dan keinginan makanan manis menyumbang kepada kenaikan berat badan. Alternatif lebih sihat, gunakan steel cut oats atau roll oats, tambah kacang, biji chia, telur rebus dan yogurt untuk imbangkan karbohidrat dengan protein. Nombor 2, protein bar komersial. Label ada tulis high protein, low fat, meal replacement, jadi ramai sangka sesuai untuk kurus dan aktif. Tapi realitinya, kebanyakan bar ini sebenarnya cuma candy bar yang menyamar. Ianya tinggi gula, lemak trans dan pengisi murah seperti maltodextrin dan sirap jagung. Protein yang digunakan pula selalunya dari sumber murah dan sukar diserap seperti soya isolate. Sebagai contoh, beberapa bar popular mengandungi lebih 300 kalori dan 20 gram gula lebih dari sebiji donat. Kesan buruknya boleh naikkan berat tanpa disedari jika diambil setiap hari. Setengah bar juga menyebabkan masalah penghadaman kerana banyak bahan tiruan. Kalau nak alternatif lebih sihat, buat homemade protein bar guna mentega kacang asli, oat, biji chia, serbuk protein dan madu asli. Nombor 1, minuman soya komersial. Soya dianggap tinggi protein, bagus untuk jantung dan pilihan sihat untuk vegetarian atau yang tak minum susu lembu. Tapi secara realitinya, minuman soya dalam pasaran mengandungi gula tambahan tinggi, perisi tiruan vanila atau pandan dan seringkali dari sumber GMO, soya import. Minuman ini juga mengandungi phytoestrogen, bahan kimia yang meniru hormon wanita, estrogen. Jika diambil berlebihan, boleh ganggu keseimbangan hormon, terutamanya untuk lelaki dan wanita yang sensitif. Kesan buruknya, gangguan haid, masalah hormon pertambahan lemak dan ada kajian awal dikaitkan dengan masalah thyroid. Untuk lelaki, ada kontroversi yang boleh menurunkan testosteron jika diambil terlalu kerap. Alternatif lebih sihat, pilih soya non-GMO tanpa gula atau tukar kepada susu badam tanpa gula, susu oat homemade atau susu segar full cream bergantung pada keperluan badan. Jadi, itulah senarai 7 makanan yang kita ingatkan sihat tapi sebenarnya mudarat. Mana satu antara dalam senarai ni yang anda tak sangka pun? Jangan lupa share video ni kepada kaum kerabat anda supaya diorang tahu dan berhati-hati dalam pemilihan makanan. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Dan Mas Ras Daniel, terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.